Alhamdulillah, tahun ini program Cahaya Ramadan bersama Gardenia memasuki tahun kelima dan secara keseluruhannya kami telah mengedarkan 128,500 buku roti Gardenia kepada para jemaah di masjid-masjid yang terpilih di seluruh Semenanjung Malaysia. Saya pada hari ini sangat-sangat berterima kasih kepada pihak Gardenia dengan programnya iaitu program Cahaya Ramadan 2026. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Gardenia kerana sudi memilih masjid ini, Masjid Raja Haji Fi Sabilillah, sebagai salah satu lokasi yang terpilih pada tahun ini, yang mana saya difahamkan program ini telah pun berjalan selama sepanjang 5 tahun dan masjid ini terpilih pada tahun ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Harapan saya program ini dapat diteruskan ke mana-mana masjid lagi, lebih meluas, lebih banyak, supaya pihak-pihak ataupun golongan yang ditargetkan dapat sama-sama meraihkan Ramadan 2026. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah gandakan, Allah ganjarkan pahala kepada pihak Gardenia dan seterusnya kepada semua yang terlibat dalam kerja-kerja kebajikan, terutamanya dalam bulan Ramadan ini, insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Gardenia, insyaAllah. Sinar keberkatan dalam setiap kebaikan. Pada hari ini kami berada di Masjid Raja Haji Fisabilillah Cyberjaya untuk mengagihkan roti-roti tersebut. Tahun ini, Gardenia meneruskan program Cahaya Ramadan 2026 dengan bersama mengimarahkan 20 buah masjid dan mengedarkan 30,000 buku roti putih Gardenia Original Klasik. Terima kasih Gardenia. Thank you Gardenia. Terima kasih Gardenia. Our favorite bread. Terima kasih Gardenia. Tiba-tiba dapat roti Gardenia pula. Terima kasih Gardenia. Terima kasih Gardenia. Sebab belanja kira roti, more. Thank you Gardenia. Bye. Terima kasih Gardenia. Terima kasih Gardenia. Ramadan amat dinanti-nantikan oleh semua. Begitu juga bagi Gardenia kerana inilah masanya untuk kami berkongsi bersama anda.